Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini saya nak cerita perbezaan antara setup retracement dan juga setup trending. Apa yang kita perlu faham perbezaan yang berlaku dekat situ. Okey, yang pertamanya saya nak sentuh setup breakout. So saya rasa saya dah ulang banyak kali. Setup breakout tu apa? Bila level high ataupun low dipecahkan. Okey. So kita ada satu level high dekat sini. Candle ini close di atas high. Bermaksud breakout berlaku. Candle ini close dahulu. Close saja kita akan mula cari pada candle ini untuk peluang sell. Maknanya candle itu perlu close dahulu. Okey. Candle ini close, baru next candle kita cari peluang untuk entry sell. Okey. Bila dah berlakunya breakout, ini akan jadi zone. Dia punya origin move. Daripada high ke low dekat sini, itu dia punya zone. Origin move dia. Okay, daripada high kat sini, pergi kepada low kat sini untuk jadi satu zone. Okay. Kalau tadi setup breakout berlaku, untuk sell pada retracement, kita perlu candle ini close dahulu. Baru kita cari entry dekat candle ini dan yang inilah. Maknanya kita perlu tunggu next candle untuk cari entry bagi setup breakout. Tetapi bagi setup trending yang masuk ke dalam zone, asalkan candle itu dah masuk ke dalam zone, dah sentuh even satu pip sekalipun, kita dah mencari entry. Okay, so contoh, candle ini masuk saja zone, terus cari signal. Okay, kita terus cari signal dekat sini, lepas tu kita cari pattern. Okay, ikut dia punya flow. Maknanya dekat M30 kita cari pattern. Okay. Tetapi kalau untuk setup breakout, okay, saya akan letak satu vertical line pada candle yang baru selepas breakout berlaku. Supaya tidak keliru. Sebab apa? Kalau kita pergi H4 je, kita akan keliru. Mana permulaan candle? Mana permulaan candle selepas breakout? Okay, ini candle yang breakout tadi. Dekat sini kita tak boleh nak mencari entry. Kita tak boleh nak mencari entry. Okay, sebab yang ini waktu ini candle belum close. Selepas candle close, okay. Walaupun dekat sini kita nampak ada signal, tetapi candle ini tak valid untuk kita ambil signal dia. Okay, bagi setup weekly tadi. Okay, bagi setup weekly, breakout weekly tadi, ini candle dia yang waktu itu belum confirm berlakunya breakout. Sebab itu signal kat sini tak valid. Okay, ini permulaan candle baru selepas candle breakout ini close. Dekat weekly tadi. Dia menyentuh saja high, maknanya kita dah boleh mencari peluang untuk sell. Kalau ada pattern dekat lower time frame. Okay. So bagi candles, bagi setup breakout, kita perlu tunggu next candle baru cari peluang entry. Tetapi bagi setup retracement, dia sentuh sahaja zone, kita terus mencari entry. Mencari signal, mencari entry. Ikut framework yang biasa, yang telah kita belajar sebelum ini. Okay, so kena fahamkan perbezaan antara setup breakout dan juga setup trending. Setup breakout, kita perlu tunggu next candle baru cari entry. Setup trending, bila dia masuk sahaja zone, terus cari entry. Okay, so kesimpulannya saya terangkan sekali lagi. Setup breakout. Okay, setup breakout, tunggu next CS untuk entry. Okay. Itu setup breakout. Setup trending, sentuh zone, terus cari entry. Okay.
perbezaan dia. Ni kena tunggu. Sentuh zon tertiary entry. Dua maksud yang berbeza. Okay, so fahamkan dekat sini. Kita kena tunggu sebab kita nak confirmkan candle ni betul-betul close melepasi level high ni untuk kita kata breakout berlaku. Okay, sebab tu tunggu next CS untuk entry. Sentuh zon tertiary entry. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.